Siapa yang akan menentukan apa hak saya dan apa hak awak? Apa hak dia, apa hak mereka? Siapa yang menentukan akhirnya? Ini perdebatan lama dalam falsafah moral. Bahkan masih berterusan sehingga ke hari ini. Perdebatan di antara orang agama, orang yang tidak beragama, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kita bincang secara logik, secara rasional. Bagaimana mungkin untuk kita menetapkan satu penetapan hak dan tanggungjawab tanpa di sana ada satu authority yang berhak menguasai dan menentukan perkara-perkara tersebut ke atas kita semua? Bagaimana mungkin? Kerana alternatifnya adalah kita tentukan sendiri. Dan masalah apabila manusia menentukannya sendiri, nak ikut siapa? Nak ikut rasa siapa? Nak ikut zaman bila? Pandangan ilmuan yang mana? Siapa yang paling bijaksana? Nak ikut bangsa yang mana? Nak ikut masyarakat yang mana punya penetapan? Dan manusia ini sudah tentu dia cenderung kepada mengikut apa yang berdasarkan kepentingan diri dia. Dia akan menetapkan sesuatu yang akan memenuhi kepentingan dia. Jadi kalau setiap manusia dibiarkan menetapkan kayu ukur hak dan kewajipan, hak dan tanggungjawab ini berdasarkan keinginan dia sendiri, akal fikiran dia sendiri, di sini akan berlaku kacau bilau yang luar biasa. Inilah antara masalah besar yang kita hadapi dalam dunia hari ini. Negara A mengatakan ini adil. Negara B melihat ini tak adil. Sebagai contoh Amerika Syarikat. Dia melakukan apa saja yang dia nak buat, tapi dia gunakan justifikasi keadilan, justice, freedom. Tapi bila kita periksa dalam-dalam, mana adilnya? Mana kebebasannya yang mereka bawa itu? Mereka nak membebaskan wanita Iran, contoh daripada kawalan, kongkongan teokrasi Iran. Tetapi kita lihat mereka mengebom sekolah yang di dalamnya wanita-wanita, pelajar-pelajar perempuan. Mereka membunuh. Tapi mereka kata, kami nak membebaskan. Jadi manusia ni apabila kita serahkan kepada dia, dia akan jadi huru-hara dan kacau bilau seperti ini. Setiap negara ada kayu ukur dia yang tersendiri. Kerana sebagai manusia, kita tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh. Kita tidak boleh memahami alam ini dengan pengetahuan yang menyeluruh dalam setiap aspek, setiap perinciannya. Kita tidak tahu. Itu fakta dan hakikatnya. Walaupun kita berkongsi ilmu sekalipun, pasti kita akan terlepas pandang banyak perkara. Sebab manusia ini dilahirkan jahil. Kemampuan manusia berfikir itu terhad. Kemampuan kita menyerap ilmu juga adalah terhad. Maka keterhadan ini, dia seolah-olah bercanggahan dengan apa yang dipanggil sebagai kayu ukur, hak dan tanggungjawab. Sebab bila sebut kayu ukur, dia kena bersifat apa? Dia kena bersifat universal. Dia kena bersifat umum. Bukan terhad kepada konteks tertentu, orang tertentu, masyarakat tertentu, bangsa tertentu. Maka dari mana kita nak ambil sumber ini? Kalau bukan daripada sumber otoriti tertinggi yang menetapkan segala perkara, menciptakan segala perkara, menentukan segala perkara dan memberikan setiap perkara itu tabiatnya dan habitnya yang tersendiri. Siapakah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menetapkan hak dan tanggungjawab? Kita lihat kepada istilah tanggungjawab dulu. Dia adalah perkataan yang terbentuk daripada dua perkataan sebenarnya. Tanggung dan jawab. Betul? Bila sebut tanggung, dia adalah sesuatu yang dibebankan ke atas seseorang. Maksudnya ada pihak yang lain yang membebankan ke atas seseorang. Kemudian, dia ada jawab. Maksudnya awak kena jawab kepada seseorang. Dalam bahasa Inggeris, accountability. You will be held accountable for what you did. Awak nak jawab kepada siapa? Kepada siapa awak nak jawab? Kepada manusia? Manusia banyak perkara dia tidak tahu. Hakim-hakim yang bijaksana ni pun banyak perkara yang mereka terlepas pandang.
maka sudah tentu kita ni ada accountability. Kita mesti jawab kepada dia yang memiliki kita lah. Takkanlah kita ini bertanggungjawab dengan pertanggungjawaban tertinggi kepada yang sama dengan kita. Mestilah dia yang memiliki kita. Dan kerana kita bertanggungjawab kepada dia, sudah tentu juga hak itu juga datang daripada dia. Dia yang bagi. Sebab hakikatnya hak ni dia bukan bersifat natural. That's why we do not believe in natural rights. Sebab istilah natural rights itu sendiri tidak ada makna. Apa yang dimaksudkan dengan hak tabi'i seseorang? Hak semula jadi. Semula jadi, siapa yang kata hak itu semula jadi? That statement itself needs to be qualified and defended. Hak ni dia hanya boleh datang daripada pemberian pihak yang berautoriti. It is a gift. A right is a gift. And who is the greatest gifter? Siapalah ataupun the greatest giver? Sudah tentu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah dari segi rasionalnya, ya. Dari segi rasional dia, kita ni tidak berhak pun sebenarnya untuk menetapkan apa itu hak, apa itu tanggungjawab. Sebab kita tidak memiliki satu sama lain. Bahkan kita dimiliki oleh dia. Wallahualam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.